Warna purple dah, warna putih dah, hitam grey pun dah. Korang nak tengok combo warna pink? Korang tengok video ni sampai habis. Ciao. Okay guys, hari ni kita mendarat satu combo RC warna pink kita buat kat korang. Okay, korang akan dapat apa? Cover set, stiker dah siap tanam, korang akan dapat sekali emblem timbul. Fitting dia memang cun-cun untuk korang. Item seterusnya semestinya kita bagi best item dekat kedai kita. Kita bagi inner hitam kilat. Dah siap, dia 2K full diamond guys. Korang akan dapat sekali sampai bawah cover rantai. Kita add on sekali pilot lamp by Magic Boy. Korang boleh tukar warna ikut cover set korang. Pilot lamp boleh tukar-tukar warna. Takkan headlamp pakai standard. Ni kita bagi sekali headlamp by Dino Pro Shuriken. Korang boleh tukar-tukar warna juga ikut cover set korang. Kita add on dekat korang. Kita add on spoiler exciter warna pink dekat korang. Saya bagi sekali step udang warna pink untuk korang. Motor dah lawa, takkan pakai barang suspension standard. Ni saya bagi mono MRU. Korang ada dua pilihan, 203 dengan 205. Okey, saya bagi sekali fork PPR Racing original PPR. Okey, dah load 1.5 inci full chrome gold untuk korang. Motor dah smart, takkan pakai sport rim standard. Ni kita bagi sekali sport rim Superfly original by Project X. Okey, PMP Y15 korang akan dapat sekali disc Superfly. Kita add on untuk korang. Kita bagi sekali dengan skru Salaya, skru disc. Sport rim dah dapat ni, kita bagi sekali hard sprocket Magic Boy CNC dengan sprocket guide full CNC untuk korang. Kita add on sekali cap adjuster untuk korang. So, item terakhir kita bagi item brake system dekat korang. Saya bagi caliper Red Leo depan belakang untuk korang. Tak lupa juga saya bagi master pump Superfly untuk korang. So, untuk combo ni berapa korang nak? Kita bagi RM3,930 siap pemasangan dengan siap post untuk korang. Korang yang mana berminat dengan combo ni, korang boleh walk in saja kedai kita. Yang jauh boleh post. Sabah Sarawak pun kita boleh post, tak ada masalah. Jangan lupa like, follow, comment and share. Korang nak tengok combo apa pula lepas ni, korang boleh komen. Ciao.